dan masalah fadilah kelebihan bersedekah dan kelebihan bersedekah. Bermula bab yang ke-17 pada mengatakan kedudukan memberi salam. Ya. Halaman 57. Di bab ini membicarakan tentang kelebihan fadilah memberi salam. Fadilah memberi salam, kelebihan. Waktu kita lebih dan fadilah haji raya kita apabila kita memberi salam kepada setiap orang, ya, raya fadilah. Karenanya ke Nabi, hadis Nabi Muhammad SAW, jangan kamu mulai dengan berkata-kata dahulu daripada salam. Bukan Nabi mana ni? Bek tanyo dah baik leh. mari bila. Bek mari bila. Ya. Dah mau mogok. Dah mau mogok dia. Hai dah mari bila. Tapi pu beri salam bila. Assalamualaikum bila. Ya. Ni maknanya. Yang ke Nabi dan Nabi Muhammad SAW, barang siapa memulai ia akan kamu dengan berkata dahulu daripada salam, maka jangan kamu jawab akan dia. Yang tadi yang ada tu dia menyogok mana beri salam. Beri nama dia. Sombong tak dia bukan. Yang betul tak? Tanya kemunjaan kemumpuk ke? Atau punya ke? Jino hijab adanya. Hanya beri salam. Beri nama dia. Mudah teruk lah. Simpan paduk drone ni, paduk bo, paduk kanyan, ide paduk bo. Hanya diberi dalam. Beda mari, cuek betul dia. Terpuji babah dia. Ya, dia tahu ke Nabi beta mak. Gimana? Ketim lagi jangan. Kenalan. Kanyo lu kan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dia tak bertolak belakang. Yang geyu salam, manati salamnya sejahtera, selamat. Jadi tak pawai bagi kita untuk memberi salam. Mamunyo na dengan beri salam adanya tamu umur dia taufik. Itimnya. Tak agama dia lagi ni. Tanya orang salam betul dia tip. Tanya yang dah tip. Ada perempuan dalam kati. Buat jaga betul hana ali dia. Akhirnya agamanya makin tuik, makin dijamun, makin Intimate dia. taruh. Hana ali budaya agama dunia keislaman dunia taruh. Padahal tu fadilah dia raya tak. Mungkin dengan tak beri salamnya ngonyan amalan dia waktu ditimbang di mizan. Kain dia waktu perempuan kau Assalamualaikum. Ini tapi dah pergi bergagap di dalam pungo ya. Tapi dah kena lagi nya pungo. Tinggalnya sama di budanya kaki dalam dia. Dia kan jawai dia. Walaupun anak juga kan jawai. Padahal dia kena mengamalnya Ibu dalam. Jadi tipu dalam. Ya bang.
Yang terbalik tanya punya bertolak tanya kamu terbalik daripada agama. Jangan kamu lagi cik dia boleh mangan. Munyo naure maapi kita nyo halo ke mati tu api. Dia bek ke dia mengumpuk dia. Yang ke nabi dia. Mati ke halo pak ka mati tu api. Kata dia apa dia tunggu senan. Okey ya. Nyo lah menurut apa nyo. Berarti yang ada untuk YouTube berarti apa yang Menurutnya yang kita cakap je kan. Nak pegang betul ni. Tu mana kadang membaca nyopi kadang mau lagi dah cerita. Maksudnya menurutnya minta amal. Tapi aku bukan nyoba apa awal bukan halo je. Halo Assalamualaikum. Ini kena dipegang baik mari di HP-nya kan halo je Assalamualaikum. Ni pun mana Assalamualaikum. tanya tak balik. Halo. Assalamualaikum dia. Halo dah ke. Dia tanya pun halo dia. Kena Nabi baik berkata selain daripada salam dia. balik itu dia tak balik. Halonya kan untuk sambungan dia berarti kayak. Ai jino ke puri tit kan ke puri kan. Lu ke puri berarti tit mutunya na apa? Na lagu dandut ni na lagu ni Oh, dia kata kau dah udah kepu dah halo dah ke. Assalamualaikum. Baru halo. Puklo lo. Kau kena pegang lagi ni mati pegang halo. Anak kau lo. Pakoi lagi kan kan. Kali mati tu. Bedik dah pernah pegang. Alhamdulillah satu. Mama jadi tepi mata Ali ya. Kabrilah tak ulang le. Mati baru dia kata pondom. Assalamualaikum. Benar lagi dah jawab dia orang pondom. Mana yang minta pergi tak kita ada. Ha? Mana dia orang dia nak kita ada ni. Lagi kan? Boleh. Berilah salam. Yang sebenarnya kan yang permulaan kan tanya. Permulaan dah tanya yang pun. Taklah beri salam. Ya. Oh masalah dua-dua. Assalamualaikum. Gitu. Dua. Benda mau fadilah. Boleh lagi ni ada. Oh munyona lagi ni antik api lagi kan. Cuba mengamalkannya. Kematin tu dibelok. Makin kah Nabi salam. Nabi kali. Oh ni Assalamualaikum. Mati dah. Tak boleh dah dong. Ai tambah Kadang-kadang fadilah kayak tak. Fadilah untuk memberi fadilah. Yang ke Nabi dong. Maka jangan kamu jawab akan dia. Jelas kan apa itu? Jangan engkau jawab akan munyo selain kata-kata segala memberi salam. Walaupun khabarnya habagot kita bergaji. Habagot. Aku habagot dah bukan. Masak apa je? Dia pakai habagot masak apa je bukan masak masak kami pun masak itik, masak apa je. Salam kalau bek mari. Bek jauh di ijat totong-totong. Aku pun nak mari kita. Bek tak mari bek kan janji. Ini yang kena. Menurutnya jangan jawab akan dia. Betul. Kenapa kau dulu? Jadi menurut permulaan untuk berbicara katanya, anak beri salam. Ya, berarti tak biasakan yang model itu. Tapi punya barang yang sebenarnya barang itu pakai dendile. Jika awal ke Nabi majino tak pubul dalam jino tadi pun balik cukup ramai nama mana jadi dua Assalamualaikum tidak ada orang tok alim juga mungkin dalam Assalamualaikum itu alim lucu adanya pakai turban pergi tok alim pakai baju jubah tok alim pakai ridah tok alim dengan begitu. Kau ni kan? Pada agama ni lagi tu. Ya. Nya peh tak podek keun, yo keun dak keun gaji sok bangsa dak keun. Sok bangsa. Kena sok dia sok bangsa dak keun. Dan hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa memulai dia akan kamu dengan
salam, maka sabit yang terlebih aulia daripada segala manusia. Maka yang itu yang terlebih aulia daripada segala manusia. Yang kena bilang sebarang kata memulai dia akan kamu dengan beri Salam. Nanti bila takdir itu awal beri salam. Jadi pokok katanya aulia mati itu yang paling mulia. Aulia, mana aulia. Orang yang baik, mengumpul kebaikan. Ya, dari segala manusia, di antara segala manusia tanya yang paling aulia. Mana Allah? Permulaan. Yang paling god di antara ciptaan Allah yang namanya manusia. Tanya nabut yang mana lagi ni, berarti termasuk tanya urang yang paling terbaik di segala manusia. Iya. Berarti nama doa, berarti tadi termasuk urang. Orang sepeluru memberi salam, berarti sepeluru termasuk urang yang terbaik di segala manusia. Memberi salam itu. Beri salam. Bukan belum menjawab salam. Beri salam. Memberi salam. Karena memberi salam hukumnya sunat. Menjawab wajib. Menjawabnya itu wajib. Beri salam itu sunat bagi kita. Mak pahalanya kamu untuk benda nyo. Mak orang yang jawabnya wajib. Munyohana jawab dicaji. Ya. Nyo umum, nyo cerame, yang mana tajuk, yang Wajib bayar. senang Nyo jauh. beri salam nyo nadiro yang beri salam. Nyo nak kami. Tidro yang jawab berarti kah Kamu ini. kamu mana? Ya. Anak mencah yang malu. Yang nak tidur yang mujab. Jadi Assalamualaikum. Anak urut. Tapi yang jauh nak dengar ini. Gimana? Waalaikumsalam. Matikah? Anak tidur mencah malu. Ya. Kamu mah? Kamu mana? Jadi yang padilah di bunuh. Tanya apabila tanya memberi salam. Akan bertanya. Maka dikena yang kenyataannya lah urun yang paling baik daripada segala manusia. Paling baik. Kenapa? Akal yang baik. Karena ajaran agama ada pun. Berarti urun yang ada guna akal. Yang God. Ya, karena you Nabi. Fadilah memberi salam. Dan hari Nabi Muhammad SAW. Nyo perkataan nyo kadile kata pun. Oh kan? Dari alu-alu dunia itu kali gure-gure duduk dunia beri salam. Maka amayana. Matuha katuha dunia kana ni tak menolong tentang beri salam. Melengket amalan yo katanya. Ada orang ni. Kamu kena. Jika kau payah kau tamu lah rumah untuk hana salam. Anak urang tu kau beri salam. Ya kan? Kau dah beri salam anak urang rumah. Potong rumah beri salam. Pada tu nak cerita dia memberi salam. Beri salam. Tanya makhluk namanya manusia. Ada makhluk Allah. Cik namanya malaikat. Bukan lagi dia. Juga beri salam kepada diri kita. Jawab salam kita tanya. Assalamualaikum. Ada orang yang jauh. Salam tanya adalah malaikat. Okey baik. Salamnya tu betul kali betul. Bila hati. Assalamualaikum. Jadi secara tadi boleh dapat kita makan. Nya latihan di dengan lagi dia formo. Sama lagi nya si lagi orang kun bismillah secara sir secara langsung Jadi no. Jadi banjara. Ai. Bila? Pakon? Boleh kita bukan. Tu bila kita bukan. Ala kita Assalamualaikum. Nah, kita mati uno. Ala uno ngoi lo. Ai malaikat nak dengar. Ya alhamdulillah di lo.
Malaikat dah dengar. Malaikat dah dengar. Maka Maka depan malaikat dengar. Ikut maka muka malaikat ni. Jadi tanya terdengar. Kita dengar. Ya, ya kah? Ni kau faham kira? Dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan olehmu dengan memberi salam. Mana arti pesan tu? Menyampaikan. Sampai. Mari sampai. Sampaikan olehmu dengan memberi salam. Salam. Lupa ingat tadi tanya oleh Nabi bahawa kupu mendong pesan apa yang perlu kita ingin bertemu dengan segala manusia yang namanya manusia itu mukmin, orang beriman dan Islam. Memang orang kafir nak ni mungkin. Orang kafir aja. Dia ngomong kafir dah kena. Anda wajib dah beri, anda wajib. Anda wajib kita terus. Kenapa bukan? Anda kiban sejahtera je bakal. Kiban sejahtera je. Iji ke lawan Allah. Ya, kan ada depu je tunggu kadang tuan burung. Yang salah Yang kau kata. Yang salah kan ada depu. Memang salah dari Medan, salah dari Cina, memang Medan dari Cina. Ini kau barang yang terdepa bawa di urung kafir, anda wajib untuk dia beri salam. Tanda anda wajib. Tamu lagi dia anda beri salam je. Selamat pagi sebenarnya, selamat pagi tuan. Lagi kan tahu. Siang pagi anda. Anda tu dalam itu. Kecuali urung kerja di nak orang kita. Ke lagi dia di. Assalamualaikum. Nak orang kerja di tak kata. Oh, minum. Jadi orang Islam. Bagus tak? Tapi memang apa tentang urung kafir dan jawabnya tidak. Ya. Maka ini pesan ke Nabi yang mana bawa sampaikan makna ini. Oleh kerana bahawa memberi salam. Kupu mantong pesan-pesan apa saja, perkataan-perkataan apa hendaklah dahulu kita memberi salam. Ya, betul. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila bertemu dua orang yang berkasih-kasihan keduanya, bermula yang terlebih daripada keduanya kepada rahmat Tuhannya, itu barang siapa yang memulai dengan salam. Ya, no nak dua orang mengempok yang mana berkasih mas jadi sahabat, andai tolak, kerabat, saudara. Apa lagi ni? Bertemu dua. Apa lagi ni? Nyanto awai. Tu awai-awai. Sebuah biasa. Tu awai memberi salam. Ya. Awai danyo berarti merempok yang dikenal itu. Berarti berlomba-lomba mana ditanya awal berarti mengumpul dua kerabat, andai tolak, sahabat ataupun teman, saudara, sanak famili berlomba-lomba katanya buat awal tanya untuk memberi beri salam. Ya, beramalkannya. Ucap fadilahnya. Dia mengumpul dia mengumpul awal itu. Nah, mengumpul katanya fadilah aku yang dikenal Nabi. Fadilah lagi. Kembali lagi. Lebih sejahtera daripada seluruh manusia. Yang bunuh, yang di bangun. Yang terlebih daripada keduanya kepada rahmat Tuhannya. Ya, yang lebih kot daripada rahmat Tuhan. Yang tu, barang siapa yang memulai dengan salam. Itu rahmat Allah Taala yang paling kot rahmat
betul oleh Allah Ta'ala, tentunya orang yang pun memulai memberi salam. Yang menyempuk dua. Yang betul rahmat Allah. Sebaik-baik rahmat betul oleh Allah Ta'ala, yang ke orang yang memberi salam. Semua ayat tahu. Tapi yang ada yo, ni kamu pun ya? Lagi bandi kau kamu belum martabak kan? Lagi kau belum martabak, mandi martabak tak apa, be jauh. Ada juga. Jadi ni. Yo lah. Gale malita. Nyo kai belum lah ganda. Yo lah yo lah ganda kai belum yo. Bapa kon. Betul juga, betul yang pada nyo kau kan be. Be dah pergi. Be dah mari mai. Kau mana ni tu? Ani bu sana tu lagi. Lu mau amainya. Itu lah ganda nyo tu. Ha. Macam di nyo aja ni. Faham dia. Munyo je tak boleh dia untuk berdagang. Ya. Ini kebiasaan kita nyonya gitu. Kebiasaan tempat dagang-dagangnya kebiasaan buat dagang dia nyo. Yang ini kan? Saya ada je kan nyo tak amalkan. Sesama ada nyo. Kamu mau beli, Assalamualaikum. Kamu beli nyo sama nyo lawi dalam maghrib. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lu pun dia kata tewan. Kau tak mulai tu. Banyak suruh di kamu lagi tu. Assalamualaikum. Assalam. Ya kan? Mati kan? Baru tekun. Berek. Salam ni deh. Baru berek. Berek. Assalamualaikum. Ni kata balik. Ini maknanya belum balik tanya. Berawai. Antara dua merempok, soal berawai. Berawai tanya, kena Assalamualaikum. Maka ketika awai kita tanya, maka rahmat, segala rahmat yang terbaik, nya orang yang memberi betul rahmat Allah Ta'ala. Itu rahmat bagi orang yang pun memberi salam. Ya, berkenong dah jawab kita. Ya. Ya kah? Saya tak apa dilayan. Dan hadis Nabi Muhammad SAW, apabila kamu masuk ke dalam masjid, ya, maka memberi salam olehmu. Maka apabila kamu keluar daripada majlis, maka memberi salam oleh kamu. Kenang dah ni? Nah. Tak mau masjid, menasah masjid tempat ibadah. Assalamualaikum. Ana urang awai danyo kemuya adanyo benci Assalamualaikum. Ya kena kena. Oh na urang gino benci Assalamualaikum. Ati wo majlisnyo benci Assalamualaikum. Macam awal dia Assalamualaikum. Apa dia kena kena macam tak lah macam kan. Assalamualaikum. Lepas ang penting tu coba dilanyo. Tapi tayo tande. Barang yo tande dah pakai. Guna bahasa dia pun bahasa dia kita kolok. Kolok dah. Anali bahasa lagi. Mana gaya tamu dalam tempat ibadat, tempat masjid, Assalamualaikum. Arti wo daripada majlis, mana majlisnya mandum dalam majlisnya. Ada lebih itu kerja Assalamualaikum. Ulama tanya kau anak. Benar? Anak. Yang kebayang tu tidak kubur tu dipegang ikut tapi ni pun kena dente. Kita keramat pun pegang lambut lalu. Bapak mana? Sebab Bapak jalan. Orang zaman ni dia kon jalan dulu. Dia bapak Assalamualaikum. Malahan yang nak lebih raya waktu minta salam yang dua yang berkasih-kasih, nak berkasih-kasih, cinta galak, atrip ada momo ada benda gini berpeluh mat buku mat untuk bau ya gini kan selalu dalam tiba sehat selalu dulu bila gini lagi Nabi raita rahmat Allah berikan badan tapi tanya mana ni Assalamualaikum apa kau jawab lagi salam kau jawab lagi Salam mudah. Salam mudah kamu model-model kapi kayak kapi
Dalam petak gini. Ya, Nak pakai mana? Perdana dalam corona mana? Tumbuk. Dalam corona. Punya anak lagi ni anak gaul. Beren Pak, beren. Aku anak gaul. Mereka kau tengok betul-betul rendah. Assalamualaikum. Goknya tenang badannya. Jadi no fadilah kelebihan memberi saat itu ada amalkan. Haji mana? Dua kali kau dah. Dia bang gagak kaki dah. Dekat detik dia dah. Pada tanya lagi dia tengok amal. Kau kata kamu amal. Amal beri salam. Jangan tak sepelekan tentang agama. Memang barang bacut, tapi bahasa lagi assalam. Assalamualaikum. Ya kan? Tapi kepu. Tapi kemfadilah dia lain. Kan ada orang yang amalan-amalan dia diterima oleh Allah katanya. Nah, amalan ibadat katanya. Tak kalau nak amal ibadat waktu kalau ni Allah Taala. No, padi drama tu 221 muakil ji. Talam Nabi ada bompok kau talam Nabi. Itu anak kemana kita mula neraka. Ada. Baik penjauh kembali. Ada mana mula neraka ni orang bulan tu. Nak tu tu. Anak kemana? Mau Ya. Apa yang buat? Itu Allah kata dengan Allah reda pada reda kalau dari Allah Taala kalau dia dengan amal yang sedikit tanya. Bukan amal yang le, tapi amal yang sedih. Tapi Allah kepala amal tanya, tapi Allah ada ni orang boleh Allah berkatin dia. Hana tak lari dia kata dia kata mau kan tidak dulu. Urut wajah pun kau naik pegang tu. Lalu kau dulu anak tu ni dia ada waktu. Aja mu cina. Tidak kata dia. Ada di. Itu lagi kita. Ini dah muli dah dah. Mamu ada juga. Bureji pulau Aliba di. Ada tak kaya di no. Bureji. Tengku je biar yang berani kena dalam ikut dia. Lagi kan? Kata anak ji no. Duknya. Dulu anak tu ni. Ya. Oh. Nyo tak amalkan nyo ayo tak dalam. Dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis bermula, yang terlebih kikir manusia itu barang siapa yang kikir ia dengan memberi salam. Tentu kita gitu. Uri yang terlebih kikir, manusia yang terlebih kikir di dalam dunia. Yo, apabila ia Tidak memberi salam. kikir memberi salam, kikir memberi salam. Berarti dikendanyo, utanyo antum mengumpul sesama kendanyo, sesama Islam, hana-hana memberi salam. Aku abah burung abah pun hana tum dah keluarkan kata-kata. Ini termasuk urut kikir dia. Yang paling kikir, hakikat ni. Kikir. Ya. Dalam bahasa itu kamu konten tak ini Suara. ya kan kamu konten waktu kecuali itu waktu Nabi Assalamualaikum itu video peng itu Assalamualaikum peng ya kan itu memberi salam pahala padanya challenge tanya dia berarti tanya On merah dikit. ya bang. Nanti dia nyawa, tapi mengamal barang yang sedikitnya, yang anunya payah. Nanti, ya, hana tanya kau nak anak tuturuk dan anak saudara kita nyo, tetangga kita nyo, family kita nyo, tak ajarkan. Nyo naik kamu ada di agama dia lagi nya. Nyo nak urus kira. Walaupun kita mentok kerabat kita ni. Bukan dalam negara lain kita diutik. Anak beri sah? Allah. Utik. Ya.
Maka anak tahapnya dah yuk. Tak sakit mati di pada nyok tu. Ya kan? Kamu bicara mana yuk. Tapi Nabi dia lagi yuk. Ya. Bermula. Hadis Nabi Muhammad SAW, salam itu haluan bagi agama kita. Ya. Dan amanah bagi umat kami. Amanah bagi umat kami. Yang ke Nabi. Bukan salam ke Nabi. Mana haluan kan arah. Arah tujuan. Ya. Arah agama. Nah, betul ya? Haluannya ada? Haluan. Arah. Arah. Ini arah. Dibuat Berarti pakai lagu orang yang memberi salam dia tamat ciji. Ya kan? Sudah beragama. Kenapa? Urut Islamnya betul memandu syarat memberi salam ketika bertemu. Jadi Nabi nya okeynya. Ya, haluan bagi agama. Jalan arah orang untuk menuju agama. Ya, ini Nabi. Dan amanah bagi umat kami. Mana begini? Betul dia amanah. Betul amanah pada umat Islam. Betul amanah. Nah, nyo baca fadilah daripada kelebihan memberi salam. Lagi kita lain luah tentang masalah memberi salam. Tapi yang kanan ada nyo yang kena Nabi nyo, mudah-mudahan kita amalkan. Be mumpo baca lagi banjoy. Ibalai. Ini bahasa. Kita amalkan. Be malay kita nyo. Be manusia yang malay kita nyo ni ba Allah lah dah malay. Kepucik lidahnya, kepucik babanya Allah pugot. Lidahnya pugot Allah Ta'ala untuk dia bisa berbicara yang baik-baik. Perkataan yang baik-baik yang memberikan faedah bagi diri kita nyo. Bukan untuk kegop. Apa dia ya? Baik macam tabi-tabi ke Assalamualaikum. Malay. Baik bu malay dia dengan Allah Ta'ala. Bu guna malay ke Allah Ta'ala. Dengan hana taknya ke bermalai dengan Allah Ta'ala. Oh, yo anak bukannya malai dengan Allah Ta'ala tu. Nah, Allah you lagi yo. Nabi you lagi yo. Berarti kebiasaan latih mati kita. Pak punya tanya hanti malai baga. Makanya kita yo dia kita yo. Hana ada perintah Allah. Jadi Allah SWT berfirman, sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad Allahumma rabbi salli alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam puasa habis yang kabur masalah